Okay guys, hari ni hari terakhir kita di sini. Baru lepas solat subuh nak tawaf. Kita wadah. Wadah. InsyaAllah. Tapi kita tahu wadah dekat tingkat ini dekat mana? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 2. So lama sikit kot kat sini. Mael Tolha dengan Amir dataran. Kau pakai ihram. So apa dia? Ji? Let's go. Kita habiskan hari kita hari ni dengan tawaf wida. Dan lepas tu kita bersiap-siap untuk bertolak ke Madinah, insyaAllah. Tak boleh nak buat video, tak nak gambar lepas ni. Ni last. Okay guys, insyaAllah jumpa di Madinah. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much. Yes, bismillah, alhamdulillah kita dah sampai kat Madinah. Ala wasahlan bin Nabi. Tapi sekarang ni ada masalah. Hotel tak jumpa-jumpa. Location tapi tak tepat. Nama Musmaklum. Wow. Okay. Tak? Cari hotel. Mana hotel ni? Welcome. Dia kata kat depan tu, lepas tu ambil kiri, jom. Let's go. Cari hotel Okay guys, dia punya hotel tu memang agak menakutkan. Dia memang tengah-tengah. Tak tahu tiba-tiba ada fondok nama ni. Nak kata 5 star pun tak lah. Dia memang bagi 3 star je kot. Dia memang hotel bajet langsung kan. Tapi kita tak masuk bilik lagi. Kita tawakal je. Sebab ni je yang paling bajet yang kita boleh dapat. Hotel yang paling dekat dan murah. Hotel lain dekat tapi apa, semalam 200, satu malam 200 rial. Oh, tak boleh modal. Tak apalah, sebagi sumbangan boleh. Klik link di bawah. InsyaAllah kita cuba usahakan. Tengok dulu. Kalau bilik dia baik, kita orang review baik lah. Kita orang sebenarnya order untuk 5 orang. Tapi kita orang berenam kan. Satu bilik 5 orang, dia kata boleh. Miji lah jadi ni. Imposter. Miji tengah kat luar. Kita orang suruh dia stay luar dulu. InsyaAllah. Nanti kita plan tengok macam mana. Hey guys, Assalamualaikum. Sekarang kami berada di Madinah Al-Munawwarah. So saya dengan Tuan hari ni beroutfit kan Morocco sikit. Miji di belakang sana. Let's go guys. Dia kat hotel kita orang tu dia tak adalah mewah memang tak. Tapi dia selesa. Selesa, tak andas. Okey. Dia terkenal dengan nama hotel kita ni Hotel Bangla sebenarnya. Memang penuh dengan rakyat Bangla di situ. Tapi okey lah untuk student DIY. Harga paling murah dan dekat dengan Masjid Nabawi. Ni nak ke masjid dalam 9 minit perjalanan. Okey lah kot. Dekat-dekat lagi mahal pula kan. Ni yang paling murah lah. Dia tak doa yang sangat tapi dia selesa. Tu yang keselesaan tu yang penting. Nak pergi ni Masjid Nabawi. Tapi tu lah tunggu Mei ni. Dia pergi atas jubah ke Dobi. Mei hantar jubah Dobi pula. Tu baru datang lah. So let's go, kita teruskan perjalanan kita. InsyaAllah menuju bertemu dengan kekasih. Kekasih sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. بالله يقول لهم كذا ها؟ يا اخي روح ابصر عادي. قدم بس. خذ يمين طرف تفضل. تحرك هنا تحرك. هنا خليك هنا. حركة يرضى عليك. صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Okay, bismillah guys. Hari ni kita orang lepas malam tu semua dah balik, tidur, penat. Hari ni sekarang baru lepas asar. Baru kita orang keluar rumah.
Pagi tadi semua full rehat-rehat sikit lah. Sebab masih sakit kaki kan. Tukar bilik pagi tadi. Kita orang tukar bilik. So tu lah. Kita ada pengubahsuaian sikit. Jadi sekarang kita orang dekat jalan ke Bakit. Betul lah. Jalan ke Bakit. Tapi kita orang berpisah dengan Mee dengan Amir. Sebab Mee nak masuk Raudah. Tapi biasalah first time kan, tak tahu berapa sangat. Jadi Amir pergi teman macam tu. Jadi sekarang kita tunggu Amir jap untuk perjalanan sama-sama ke Bakit. Perkuburan Bakit Show. Jangan lupa selawat pada Nabi guys. Jangan lupa subscribe. Okay, kita orang daripada sini. Okay, kita akan tunjuk mana makan Nabi. So memang orang akan berkusu-kusu lah masuk kat situ. Masuk kat sana. Luar kat situ. Itulah kan. Tak seramai dekat Mekah lah. Sini bila tenang sikit. So sini macam tenang sikit guys. Walaupun besar tapi itulah, boleh lah. Ramai pun okey lah, Alhamdulillah. Dapat rasa lah ketenangan lepas kabut-kabut dekat Mekah tu. Bukan serabut, dia macam sesak. Ramai sangat orang kan. Healing terbaik kat sini. Healing terbaik. This is the real healing insyaAllah. Dia sedara healing lah. Tak dapat kat tempat lain guys. Semoga diberi rezeki lagi kepada sesiapa yang melihat video ni. Dan kami juga dapat menjejakkan lagi ke tanah bumi Madinah. InsyaAllah. InsyaAllah. Guys, tenang guys. Mana Mee ni? Mana Amir Hamzah? Tak, Amir tanya mana kita. Jom. Kita pergi on the way. Kita pergi ke ni lah. Kurang Bakit tu. Tu guys, pintu dia. Perkuburan Bakit. InsyaAllah. Lepas ni, malam ni insyaAllah plan kita apa? So, malam ni kita ke Masjid Quba malam ni insyaAllah. Stay tune dan saksikan perjalanan ke Masjid Quba pada malam ini. Let's go. Baik guys, kita orang baru habis main Isyak. Tadi perkuburan Bakit tak boleh masuk, tutup. Dia kata masuk lepas subuh esok. Ba'dal fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. So ni kita orang bawa solat Isyak. Habis solat Isyak, So nak pergi tandas sekejap. kita orang nak pergi Masjid Quba. Tadi balik hotel sekejap, tukar baju-baju semua, baru kita gerak. So, kita dari atas tu ya. Saya sakit badan pun ada. Tapi belum tengok. Ni orang bawa keluar daripada Isyak. Padahal kita orang dah lama dah tadi. Tapi masih ramai juga yang nak keluar. Tapi tak apalah, kita slow-slow. Lepas ni balik hotel, insyaAllah kita teruskan perjalanan ke Masjid Quba. Let's go. Ya. Okay lah, kita orang tak ready. Malam ni kita tukar plan lagi. Sebab ada ada ni Mek sakit. So kita nak pergi sekali tak nak pergi 2-3 kali. Kita tukar, kita jalan-jalan je. Kita jalan-jalan dekat area jalan nak ke Quba. Ni lorong nak ke Quba Biji beli jubah. Beli jubah ada dapat. Dah ni kita tengah riki-riki ni, tengah stok jap beli makanan shawarma. Tengok boleh beat tak shawarma Safi. Tak, beza dia ada budak main lato-lato. Dia orang kepala aku lah. Manalah dia dapat lato-lato Mana tu. dia dapat lato-lato? Power pula tu. Budak Arab. Okay lah, nanti kita tunjuk balik apa-apa yang boleh kita lihat-lihat. Okay, bismillah. Hari ni hari ke berapa kita kat sini? Ini Ketiga. Kita baru habis sarapan di kedai ni. sarapan. Mata'am Nujumuz Zahidiyah. Tapi dah tengah hari lah. Baru nak makan lah. Dah lepas zuhur. Sekarang ni baru lepas zuhur. Makan dekat tempat hotel kita orang. Hotel kita orang kat situ. Dia sesuai lah. Walaupun memang kita tak tipu. Sepanjang jalan ni macam bukan dekat Madinah. Bangla Street. Orang kata apa, istilah Bangla Street lah. Contoh kedai-kedai sini pun, kedai-kedai ni alhamdulillah kari semua sedap lah. Tapi tak lawan yang Mekah punya lah. Mekah punya Bangla punya makanan lagi sedap. Tapi alhamdulillah lah, makanan semua murah kat sini. Kat belah-belah sana tu, belah-belah
Masjid Nabawi itu makanan semua mahal lah. Untuk macam kita yang DIY sendiri ni nak makan murah-murah sini. InsyaAllah. Sini okey lah. Dia percayai dan berpatutan untuk orang-orang biasa. InsyaAllah bersih. Hygiene dia insyaAllah bersih. Kita nak pergi kedai yang Ojan review tu dekat Ojan. Bak kata Miji Ojan. Ojan. Kedai Ojan. Terfikir banding Ojan. Jom kita pergi. InsyaAllah. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد. Okay guys, sekarang ni kita berada di Masjid Al-Ghamamah. الذي هذا المسجد يقع في جنب مسجد النبي الشريف وكان هذا المسجد شوف يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Wait, dah settle. Kita ke ni Masjid apa? Masjid Ghamamah. Kita pergi ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Okay guys, tahun lepas saya pergi tak boleh masuk. Ni dah boleh masuk guys. Kita tengok macam mana. Bismillah. Macam inilah keadaan di dalam Masjid Abu Bakar. Wah, Alhamdulillah. Tahun lepas tak boleh masuk guys. Tahun ni boleh masuk. Comel. Okay guys, ni Karim punya basikal lah. Satu hari dalam 25 rial. Full day 25 rial. So korang-korang yang nak, yang bermalas-malasan nak berjalan tu boleh lah order. Ada dekat tepi-tepi jalan je dia punya station. Bayar pun pakai kad. Okay guys, kita tangguh dulu kita punya perjalanan ke Ojen. Kita santai dulu sebab sekarang dah nak masuk waktu asar. Jadi kita nak book tempat awal-awal untuk selesa lah nak semayang. Sekarang ni kau boleh tengok ni yang yang apa? Tak tahu. Aku tak tahu dia apa tapi lawa lah. Kena rupa payung ni tutup. Tunggu pagi ni. Tu. Itu rupa payung ada tutup. Rupa payung tu buka macam ni. Kalau nak tengok dia terbuka macam tu, belum bangun pagi lah. Itu cabarannya. Bangun subuh. Bangun subuh insya-Allah. Sekarang mesti sejuk kan. So korang yang nak buat umrah, tak nak panas-panas, nak chill-chill, boleh lah datang bulan 12, 1, 2, 3 boleh lah. Memang sejuk. Malam pun memang sejuk. Angin kuat malam. Alhamdulillah hari ni Mek sihat sikit. Dah sihat. Sampai sesemua lagi guys. Sesemua lagi. Terpaling demam guys. Terpaling demam. Dia tak kena lagi guys. Oh. Ni guys. Next target. InsyaAllah masih keras. Masih keras. Anak kampung masih keras. Jangan minum. Next target. Dia selalu buat ada ni. Next target ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan nak asar ni lagi 20 minit. Kita rehat-rehat dulu. Tenang-tenang dulu. InsyaAllah sambung nanti. Alright guys, sekarang ni kita baru lepas solat asar. Mek dengan Miji nak pergi buat singkat pula. Data dah habis tu lah. Buat apa tak tahu lah. Kita tengok apa tak tahu lah. Roaming guys. Tu kata pakai roaming je. Aku dengan Yasin pakai roaming elok je. Ni muka-muka unsah korang ni. Mamat ni pakai visa aku. Ni pakai visa Yasin. Buat bau ni. Oh, dia nyonging pula. Buat bau tak ada. Tahu. Bau tu. Syasma. Tahu.
Dia kata kuat. Aduh. Tak tahu lah guys, bau dia kata awet tapi bau macam najis lembu. Serius guys, tak tipu. Bau ke langit. Bau Dia macam dah pakai. bau macam najis lembu. Saya rasa saya dah pergi jumpa kaki naik. Teringat kampung. Dah bau awet dia. Wangi. Aku sapu dekat biji. Bau. Itulah kau. Misalkan orang satu pakai Bau uncarat kau tahu? Bau uncarat. Dalam botol dia macam 2000 tahun. Nah, macam ni bau uncarat. ni. So kita nak sampai dah kedai Ojen tu. Al-Ustura Al-Barnas Al-Birnis Al-Malabis Al-Jahiz. Hala كيف عشان ما شاء الله كلنا نتكلم عربي. ايوه درست باين عليكم صح؟ أردن. أردن؟ ايوه إيه ما شاء الله. Sini banyak abayan. درس أردن أردن. Banyak abayan. Cuba rakam. Sengaja dua ni. Tak apa, nanti kita cut lah. Kami sengaja dulu dia stopkan video tadi. Mentang-mentang dia Samsung power. No. Cut tu. Nanti cut lah. So kita orang kat kedai Ojen. أثواب؟ Sampai Ojen. Abaya. Abaya murah-murah. ولا مورا مورا؟ ها Onda stiker. 400 كله مورا مورا. Aku nak beri Imi makan semua orang. 400. ايوه بربع هاي. هذه عندك 80 ريال. 80. شوف 50 صغير عليك، كيف تاخذه انت؟ هو قصير. ها؟ ايوه قصير. هو تبغى انت قصير شوي؟ لا يبغى مقصر نفس ما احنا كذا. لازم اكبر شوي. شوف انت تبغى مقصر نفسي كذا؟ هذا احسن. هذا احسن شيء، اوكي. Sedap tak? Ya Zalmi. هذا قد ايه هذا؟ هذا Ada 70. Ya. 7 tak seseronok Mekah guys dia punya jubah. Betul. Tak banyak pilihan. اسعار مغسل 50. Asrar? هذا عندك يطلع كذا غامق شوي. حلو كذا. Ala kita. شوف كيف؟ فهمتي؟ حلو. انا قلت لكم شنتي، ايش معنى شنتي؟ جميل. ايوه كويس نايس. Kita orang nak cari ridak. Tapi ridak yang sulam. Ni printed ni. Tak berapa seronok ah. Kita orang nak yang sulamnya. Sulam ya, sulam. Saya ada pilihannya. Kalau kau nak shopping abaya, ni dah tempat dia. Nak shopping abah bukan sini tempat dia. Betul. سيدة فوزية. Salahnya tadi Gigi kata nak shopping abaya. Kau atas sini cari jubah. Aku balon kau je. سيدة فوزية سجاد. شوفوا انا بدعي لكم دعوة، ان شاء الله ربي يوفقكم بدراستكم. Amin. وان شاء الله تدوا درجة امتياز وتخدموا بلدكم. Tolha sudah diracun. Sudah diracun. Gigi tak tahu dia buat apa. Gigi masih lagi mencari identiti. So saya abaya nak cari jubah pula Gigi dia. Member ni masih lagi minat dengan bag. Tote bag. Betul nama. Satu beg, satu madam. No. Kita berhukum. So, Daripada 60 nak tolak 50, dapat bagi 50. Gul bismillah dapat 50. bismillah. So kedai ni memang recommend guys. Okay guys. Tengok atas Pakcik kedai. tu. Mana ni? Kedai dia. Usturah Al-Birnis Al-Birnis Rayman. Al-Malabis. Jahiz. Ayak. Ada? Saiz kecil. Bagus saya besar. Tak ada. Yang murah-murah semua saiz kecil. Tu lah. Sama. So
Tak jadi angkat bayar, angkat Dubai lah asal. Tak jubah untuk saya sendiri. Alhamdulillah. Okay, jom kita nak ke mana lepas ni? Jom. Kita nak ke mana ni? Cik apa ni? Saipak. Tu kedai kurma nak Usyak? Aku nak makan-makan sikit. Aku nak makan-makan sikit. Okay guys, sekarang pukul 8.45. 8.45. Baru habis solat isyak tadi. Balik hotel jap, cas-cas apa yang patut. Makan sikit. Kita on the way ke Masjid Quba. Kita akan Masjid Quba, solat-solat semua. Lepas kita akan pergi makan unta. Minta insya-Allah kalau kita ada kesempatan lah. Kalau kedai unta tu tutup lambat, okey lah, sempat lah insya-Allah. So plannya kita jalan ke Masjid Quba lah. Jalan dan daripada Masjid Quba tu kita akan ambil Uber ke kedai unta tu. Apa, Romansiah. Romansiah. Sebab nak ke Romansiah tu mengambil masa jauh sikit lah. Kena naik Uber. So itu je lah pilihan yang kita ada. Yang set-set lain di depan. Salam je. Let's go guys. Kita tengah perjalanan ni. Belum jauh lagi dah mengoh dah. Kita semua ada persiapan lah, insyaAllah. Orang kata suruh pakai sweater, dia tak nak, dia nak pakai macam ni. Demi unta guys. Lantak dia, menggelupur. Dia ada menggelupur. Si my level lah. Sorang tak ada tadi guys. Ha? Sorang tak ada. Seorang tak ada. Yasin yang ambil kat depan. Plashen. Demi unta guys. Sebadang, tengok. Sepadang. Saya mahar bukan nama saya. Ini plashen ditolak. Saya anak murid Sefati. Sefati. Straight sampai ke Masjid Quba. Ada signboard lah, nanti dia tunjuk berapa kilometer lagi. Meter-ratur. Budak meter-ratur. Kerja meter-ratur. Aku pun tak faham macam mana lato-lato tu boleh sampai sini. So insyaAllah, let's go Quba. Ke Masjid Quba. Oi, semua nak swipe up Swipe up. Kita dah sampai di Masjid Quba. Masjid Quba guys. Alhamdulillah. Tak adalah jauh mana Ini apa? Senang lah. Macam nak pergi Jamiah ya. Boleh sampai. Mei pun boleh sampai, yang demam-demam pun boleh sampai guys. Oh tak ada guys. Jalan je, tak ada jauh mana pun. Itu semua Lagi best jalan lah. lagi best jalan kan? Sejuk ke? Sejuk. Better pergi malam lah. Malam memang hidup. Hidup. Serius. Winter Park ni. Kau tengok, ada park Mat. Dulu siapa yang pernah pergi dulu, memang kosong Mat. Kemas lah ni. Memang tak ada apa, sekarang dah lawa dah. Lawa. Pandai kerajaan Saudi ni nak buat duit. Dia nak buat duit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah. Hidup kan masjid ni. Apa dia? Ini masjid sebelah ni kan. Ya. Dia meninggalkan yang pasal ini kan Tamar. pelepah tamar. So kalau hujan tak tahu lah. Mungkin basah. Kan? Tak pasti lah. Okay, itu adalah tempat imam ni. Tempat depan dia. Lawa guys. Lawa. Cantik lah. Dulu saya pergi dulu tak adalah selawar ni. Saya first time lah. First time. Pun nak selawar kat. Lawa. Yes, kita semayang 2 rakaat. Kita semua dek. Kan? Ni kawasan sawah depan tadi kita sebenarnya dekat sawah belakang ni. Sana ada macam pembinaan sikit lah. Dia atur lampu ke apa tadi kat kawasan. Tapi yang penting kita dah sampai dekat kawasan sawah depan. Inilah dalam Masjid Quba. Boleh tengok Bahagian depan ni adalah masjid pertama dalam Islam. masjid bersama dalam Islam korang tengok. Alhamdulillah.
Okay, alhamdulillah sekarang kita berada di restoran Ar-Romansiyah. Di mana restoran ni dia cakap famous, terkenal lah, famous dengan lauk unta kan, nasi unta. Tapi unfortunately unta dah habis guys. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. Habis. Unta dah habis. La ilaha illallah. Punya jauh datang. Sekian kita nak masak lagi unta. Jadi kita order ni lah makanan-makanan sebenarnya. Ada yang order kapsa, ada yang order kabab, ada yang order macam-macam lah. Nasi Saudi kan. Jadi unta dah habis. So tak ada rezeki nak masak. Diorang cakap sini lah famous nasi unta tu kan. Kami kecewa. Sarawak. Saya okey je. Sebab makanlah apa-apa yang ada pun. Yang penting happy. Tapi tu lah, rasa kecewa juga lah. Sebab nasi unta tak ada. Datang jauh-jauh. Nak tengok kepala unta tu, nak makan kepala unta. Tapi tak apalah. Kita ada second choice. Nasib baik. Kalau letak sikit lagi dia punya kopiah tu nak tutup mata. Ni sikit macam ni tadi. Tapi tak apalah. Ni yang macam mana? Mana tu je. Ni namanya tak ada rezeki. Tol. Okey Tol. Saya kecewa sangat. Kecewa sangat. Nangis lah. Kalau sikit lagi nak bertemu dengan pakcik tadi, sikit harap aku biar unta tak ada tak apa. Makan ayam je. Aku pun tak apalah. Okay, kalau kau nak tahu, kedai dia memang premium guys. Kedai dia masak-masak premium. Kita masak memang bikin hotel ni. Kan? Tengok, ni ada macam petak-petak. Banyak petak-petak dia guys. Dia ada ruang-ruang makan ala-ala Arab lah. Dia macam petak-petak dia banyak. privacy tak terkacau lah. Ini orang kata untuk grup-grup lelaki-lelaki boleh lah. Untuk perempuan dan family-family ada tingkat atas. Tabak. Folk. Oh lawa guys tempat dia. Kau orang kalau datang Madinah kena pergi tempat ni guys. Mat'am Ar-Romansiyah. Tapi tuan tak rasa pergi makanan dia. Sebab yelah niat nak review gunter lah. Betul. Tapi tak ada rezeki. Dia dah makan habis. Kuding ni makan je habis. Dia makan seekor tu habis. Semua salah kuding. Tak apalah. Okay. Pintu dia pun premium guys. Dah nampak? So nanti macam mana? Nak balik ke Masjid Kubak ke? Balik ke Masjid Kubak ke nak balik ke hotel terus? Masjid Kubak kita naik Karimbai. Bagi. Bagi. Aku duit tinggal 5 rial je ni. Tak, Karimbai kita buat tu. Kita buat apa semua? Kalau baik tu. No. Kita buat account 45 minit. First kan free. Yelah. Sampai ke tu, simpan balik. Aku rasa baik order satu, lepas tu kita kan tahu naik 6 orang satu. Siapa nak bawa? Tolonglah bawa aku ke depan macam tu. Duduk atas handle. Kita buat style macam time decal. Naik 6 orang. Pegang tepi. Kau tanya aku. Dompet dia hilang pula. Dompet aku dah jumpa dah. Tadi dompet dia hilang sekejap. Bag mood dia. Dah jumpa elok balik. Macam-macam lah kehidupan sekarang. Okay, sekarang nasi kita dah sampai. Semua dah judge lah kan? Ada order lahmah? Ada. Tak mampu. Lahmah dia sampai 187. Tak balik modal. Tak balik aku cepingan lagi. Aku hantar biji je. Biji sebagai wakil. Modal taxi lagi. Okay, makanan dah sampai. Bismillah. Ayuh. Oh, sos tu kita punya dua. Biasa ada. Ni lasagna. Isnin lasagna. Ya salam. Banyak guys. Tak apa, ini kita bawa balik bungkus. Butter. Tengok. Kau dah butter kan? Masya Allah banyak. Habis itu. Aku dulu. Seorang satu ni. Tapau besok nasi dia. Kita tapau lah kan. Benda boleh tapau. Besok boleh So guys, kita tengok portion dia memang banyak guys. Portion dia memang ya salam banyak. Siapa ni? Kau apa? Apa tu? Kebab ni. Kebab je sikit. Berapa kebab? Ha? Berapa? 27. Gambar lu. Oh dah, aku dah Kebab. dia punya. Oh, sayap lah. Ni 24. Ni 24. Sama sangat. Apa yang mana? Aku salah tengok aku tak tahu.
Okay, kita tak gambar dulu. Okay, masing-masing dengan makanan masing-masing. Assalamualaikum ya ahli al-baqi. Allah يبارك. تعال ما تعال. Kita orang dapat, alhamdulillah hari ni kita orang dapat ziarah Bakit. kuburan Baqi lepas subuh Dia buka lepas subuh dan lepas asar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. حرك يا زايد حرك يا زايد Kuburan, حرك kuburan Baqi. Ramai orang memang kena berebut sikit. Dia buka setiap kali subuh dah asar saja. Okay guys, tadi ada 2 orang baru meninggal, 1 kanak-kanak. Sebab 2 orang jenazah. 2 orang jenazah, 2 orang besar, 1 kanak-kanak. 2 orang besar, 1 kanak-kanak Dia, alamak. Kalau korang tak berapa nampak, minta maaf lah. Sebab tadi nak buka flash, dia tak kasi. Polis tu tak kasi nak buka flash. So, kita terpaksa rakan dalam keadaan macam ni. Itulah. Ini keadaan memang besar. InsyaAllah. Besar juga guys. Tak ada peluang nak dapat tengok orang ditanam dalam Baqi. Saya nak ikut, cuba dah ikut rapat tapi tak boleh. So tak apalah, bukan rezeki kita hari ni. Dah. Okay guys, bawa balik balik Baqi. So kita orang tadi nak balik ke hotel. Agak ngantuk. Ngantuk jugalah. Tapi saya rasa yang paling ngantuk Yasin sekarang ni sebab cara jalan dia. Kau sunyi Yasin. Ni dia. Ni saya. Jalan sebelah-sebelah. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Hi kids. This is your dad. Kalau kau jumpa kawan ayah yang ni, lari jauh-jauh. Jumpa anak dia pun lari jauh-jauh. Okay, insyaAllah guys, hari ni kami plan nak pergi ke mana guys? Ladang kurma. Ladang kurma. Pergi ke ladang kurma insyaAllah. Menaiki Bolt. Sebab kita orang kan DIY. Tak mampu nak order bus. So kita orang pergi ikut naik kereta je. So hari ni kita orang tema, orang kata apa? Tema Habib macam tu. Macam saya pakai shawl ni. Baru semalam saya beli, harga murah guys. Nanti saya letak gambar dia, kedai mana saya beli. Harga murah, banyak pattern, banyak kain, semua. Kau nak sulam ada, tak nak sulam ada. Murah, paling murah yang saya jumpa kat Madinah ni lah. Kalau korang jumpa kedai lain, saya tak pastilah. Tapi ni yang saya jumpa paling murah. Saya dah pusing Grand Plaza, saya dah pusing luar pintu depan 339 dah semalam. Semua tu saya dah pusing. Ini je yang saya jumpa paling murah. Sulam paling murah, banyak design. Boleh nego sampai RM70. Yang sulam dapat RM70, murah lah. Jom, kita boleh gerak-gerak dah. Bawa duit, dompet semua cek. Tinggal Yasin. Makan Yasin dia. InsyaAllah perjalanan mengambil masa dalam 20 minit insyaAllah. Asalnya nak jalan kaki, tapi jalan kaki sama jauh dengan Kubak. Dia tengah-tengah Zohor ni tak seronok lah jalan. Panas sikit lah. Orang muda macam Gua Hira. Kau orang muda 10 minit je atas tu. Plashen, tolong Plashen. Alhamdulillah. Saya sampai guys. Alhamdulillah. Tapi Mek A boleh sampai. Kalau Mek A boleh sampai, kau orang pun mesti boleh sampai. Apa lagu tu? Saya pakai track lama. Jika kau fikirkan kau boleh, kau boleh melakukan. Jika kau fikirkan kejayaan, kau hampiri Kekalahan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Kalau apa kau lakukan,
terkandung dalam pemikiran. fikir Boleh melakukan, fikir kau boleh. Nampak guys? Kami memang energetik sekarang ni. Tak tahu, saya tak tahu. Apa yang aku nak lagi tadi? Okay guys, kita jumpa dekat ladang kurma nanti insyaAllah. Ciao. Alhamdulillah kita sudah sampai di ladang kurma. Nama dia tak pasti guys. Cita Rasa Nusantara. Majid. Setelah hampir diketuk dengan harga RM50, kita dapat pergi ke sini dengan harga RM30. Alhamdulillah. Dia ada dua ada dua tempat kurma tau. Satu apa sih nama dia? Dia ada dua tempat kurma kan. Satu Majid. Satu lagi apa tahu lupa nama dia. Tapi kalau korang nak yang tempat viral yang halal tu. Sini Majid. MAJED Sebab apa? Majid. Oh, ni tempat lain guys, ni tempat lain. Kumpat baru buka. No. Alamak guys, kita salah timing. Pukul 4 buka. Sekarang pukul 3 guys. Sejam lagi. Sejam lagi nak duduk mana ni, dah tengah jalan ni. Dia jacuzzi tapi tak ada. Ada kedai-kedai. Aduh guys, salah timing ni guys. Aduh ya Allah. Ana qultu lakum la tasta'jil. La tasta'jil. Restoran tak buka kalau nak duduk situ. Memang dia kata buka pukul 4 ke? Tak ada pula. Ha? Dekat Google tak bagi tahu pula buka pukul 4. Aduh ya Allah akbar. Kita masuk tempat Nusantara. Tak tahulah. Macam tak buka lagi. Cita Rasa Nusantara. Oh, tempat dia lawa guys. Oh. Aku rasa sinilah yang orang doa tu. Boleh jadi sinilah. Oh. Masya Allah. Teringat kampung guys duduk sini. Pohon-pohon kurma. Scan. Memang terbaik guys. Scan. Dia bawa apa mana kau tahu dia bawa ke syurga. Alhamdulillah ada tempat lepak. Oh, ni awak sini lawa ni. Masya Allah. Nampak tu? Oh, dengan ladang kurma. Omel. Kita lepak. Ya Allah. Miau. Manjanya kucing ni. Macam tak ada orang lagi. Kita tunggu hype lah. Tunggu hype. Santai dulu. Jam menunjukkan sekarang pukul 3. 3:04 minit. Sejam lagi buka sebelah. Itulah. InsyaAllah. Kita lepak-lepak dulu Kita lepak-lepak dulu santai-santai kejap. Lepas ni pukul 4 baru kita tengok macam mana orang proses dan ambil tamar dari pokok di sini. Baik. Kita tunggu lepas ni. Jap. Guys, rupanya inilah tempat. Makan. Inilah Tujuh tamu. Ajuan tasabah kun setiap hari 7 tamu, maka tak mudah tak kena penyakit ataupun sihir. pada hari. Guys, inilah tempat dia guys, yang halal-halal tapi Tak ramai orang. kita orang je ada guys. Inilah guys tempat dia. Abaya pun ada. Coklat ada. Kurma. Banyak. Semua jenis kurma ada. Tak ada orang sini. Aku rasa ni kita makan pun okey je ni. Makan set tu kenyang balik. Sekarang dah pukul 4. Nampak tak? Tolong fokus 46 minit. Okey. Dengan lalat ni guys. Kebosanan, kelalatan. Tapi ni ada kedai bakso guys. Tapi tak buka lagi. Ni pun ada kedai kak.
Tapi tu ada baru letak kicap kat yang sah yang kita orang. Mungkin kita makan sini kot. Lapar. Santai dulu, nanti baru kita ke kebun. Okay, untuk information korang, tadi kan kita orang saja. Tapi ni ada jemaah Indonesia baru sampai. So dia buka lah dalam tu. Tapi guys, kalau nak kata harga guys, bagi saya macam mana? Memang wajar lah. Wajar lah harga, tapi dia banyak jenis. Itu kelebihan dia lah. Tapi harga dia bagi saya, kalau nak harga murah baik beli kat dalam Grand Plaza kan. Ini mungkin harga murah mesra jemaah kalau datang sekali. Kalau macam pelajar-pelajar ni, saya rasa better beli yang dekat Grand Plaza lah. Dia punya harga lagi ngam. Ajwa dia pun sedap guys. Memang ajwa apa? Alia. Ajwa Alia first grade. First grade punya ajwa. Murah guys. 1 kilo dalam? Kita dapat 45. Kita dapat 45. Sini lah 45 guys. 40 lah. 45 mas, saya ingat mas. Ya. Tu kita orang nak masuk di apa? Tak tahu macam nak baca. Al-Marbat ke? Kita pergi kebun kurma. Ni belah dalam ah. Tadi tu yang halal tu. Ini macam tempat lepak. Macam taman lah, taman dalam kebun. Macam-macam jenis tempat lepak tu. Oh, dia tu style kemah. Ni kemah. Kita beli combo. Ni meja. Ada meja. Tu belakang tu kemah. Dah warna putih. Tempat ni guys yang kita rakam tadi, yang dalam tu semua banyak. Dia macam dunia lain dalam ni, macam bukan Madinah lah. Memang nice lah, macam-macam ada. Tempat makan ada, memanah ada, tempat haiwan burung arnak ada, tempat pokok-pokok ada, macam garden ada. Okey, sini dah tempat macam resort tadi tu. Yang halal sebelah. Sebelah dia guys, tu nampak batu tu. Ada kedai makan. Ada kedai makan Indon, ada bakso, ada koktel semualah. Okay guys, kita jumpa lagi malam ni insyaAllah. Okay, bismillah. Hari ni hari ni hari Jumaat. Bagi lelaki kena solat Jumaat lah. So alhamdulillah, memang rezeki tu kita dapat solat Jumaat dekat Mekah sekali, Madinah sekali. Alhamdulillah. Kalau korang keluar setengah jam ke ataupun nak azan, memang duduk luar lah kau. Ni pun kita orang sebenarnya dah lambat ni, setengah jam. Lagi sejam nak azan, kita baru keluar rumah. So Amir dah gerak awal lah, 10 minit sebelum tadi. Kita orang keluar dalam 11.40. Mantap. Miji dengan M macam biasa kat rumah lagi. Mek siap paling lama tu. Miji baru nak mandi. So apa guys, janji kita solat Jumaat, jangan tak solat Jumaat. Okay guys, akhirnya kita dapat tempat duduk. Tapi dekat tingkat atas lah, kat rooftop. Tak ada payung guys. Memang panas. Memang panas. Tapi alhamdulillah dapat kapet. Alhamdulillah dapat tempat duduk, dapat kapet. Alhamdulillah.
tips dia korang kena sampai 2 jam ataupun sejam tu pun dah ramai dah sebenarnya. Macam kita orang ni sejam kan, ramai dah. Kau kena sampai dalam 3 jam sebelum kau nak selesa kat bawah. Kalau salah rooftop dia ada bahagian yang ada payung, bahagian yang tertutup, ada bahagian tak tertutup. Yang saya dapat ni tak tertutup lah. Dapat kapek pun bersyukur. Sini ke sini? Okey tak? Okey, panas. So insyaAllah lepas salat Jumaat tak ada plan lagi. Mungkin balik hotel kot, makan dulu. Lepas tu baru kita nak pergi itikaf ke, nak jalan-jalan sikit boleh lah insyaAllah. Okay, Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita orang baru lepas main isyak tadi. Alhamdulillah, tanpa dijangka-jangka Tentu nak balik. time tu nak balik dah. Kita orang nak balik dah. Sebab plan hari ni kita nak ke Kubak kan. Kita nak ke Kubak untuk kali kedua. Untuk macam selamat tinggal lah, besok dah nak balik. Tapi tanpa dijangka-jangka, habis dari kita sembahyang isyak tadi, Ada jenazah lalu. ada jenazah lalu. Ada 2. Mula-mula aku kata dengan Kazim, yang pertama lalu, aku kata, oi tak payahlah, sebab ramai sangat kot. Lepas tu tak lama lepas tu datang yang kedua. Ada jenazah kedua. Lepas tu tak ramai pula orang yang angkat. Lalu kita orang pun pergi lah, jom. Memang aku dengan Miji macam bila lagi nak angkat. Nak tanam orang bakit kan. Lepas tu kita orang berebut lah. Berebut memang angkat. Pegang Pegang je, walaupun berpusu-pusu orang, berat. Apa nama, so ada berganti-ganti kan. Jadi kita orang ganti, bawa sampai bakit. Alhamdulillah. Trik dia guys, kau follow je. Kalau kau jumpa, kau follow, kau pegang je. Sebab nanti orang yang angkat tu ada yang jenis macam setengah je. Dia macam letih kan, macam pakcik-pakcik yang nak tolong angkat. Pakcik tu mula semangat lah. Aku tadi ada pakcik tu, dia nak angkat, sorry kan, dia tarik. Tak apa, aku bagi. Macam dia dah letih, dia panggil aku balik, dia bagi aku angkat pula. Okey lah. Kau follow je, insyaAllah. Memang polis pun takkan. Polis takkan kacau lah. Memang dia tahu kan kita memang nak buat baik, So ni, okey baik. Nak ceritakan pengalamannya guys. Memang Masya Allah, patutlah orang-orang yang meninggal dekat tanah suci ni memang dijaga, memang betul-betul baik lah. Memang aku pun, kau bayangkan Masya Allah, rezeki solat dekat meninggal dekat Madinah ni. Dah lah beribu-ribu orang solat untuk kau. Takkanlah tak ada satu orang pun doa Allah tak makbulkan kan. Tanah kat Bakir pula tu. Tanah kat Bakir, tanah dekat dengan Rasulullah, Rasul kita. Kau tanam di bumi mana Rasulullah ditanam. Memang beruntung lah, sumpah beruntung guys. Lepas tu tadi ramai pula yang orang ikut engkau, orang tanamkan jenazah engkau, memang ramai. Sumpah ramai aku kata. Ramai gila kan. Aku ni pengalaman yang first time aku ambil dengan Niji. Betul lah, memang bawa orang pergi tanam kat Bakit, lepas tu tanamkan. Minta orang tolong tanamkan balik. Pasir ke sikit, tolong hulurkan batu-batu macam tu. Tolong usung, tolong bawa turun bawah. Letak batu, lepas dah tanam tu dia letak batu lah guys. Dia macam nak kasi kukuh lah. Macam liang lahat, tapi liang lahat dia pakai batu. Macam tu lah. Susun. Jadi jenazah tu bila kita tanam tak kenalah tanah tu. Betul. Jadi kalau dia macam lama-lama dia tak runtuh macam tu lah. Jadi dia macam kukuh sikit sebab batu-batu. Betul lah. First time lah, menarik lah cara diorang tanam kat sini. Lepas tu dengan kita orang baru tahu struktur tanah yang dekat sini. Dia macam pasir sikit, pasir yang macam berdebu lah. guys. Dia debu-debu. Habis orang tanam memang berdebu. Orang tanam balik tu rumah kan. Dia punya berdebu, kau pernah tengok orang racing dekat padang pasir. Dia berdebu kan. Macam tu sebiji kan. Okay guys, kita sekarang nak jalan ke hotel lu, nak tukar baju bertanah-tanah kan ni. Foto bertanah-tanah. Tak apalah, debu suci orang kata. So guys, bismillah. Hari ni, today is the last day, right? Right. Sebelum kita nak pulang, kita sempat solat asar je, maghrib tak sempat. So
ni kita pergi siap sedia nak pergi salat asar dengan apa? Ziarah wida. Ziarah wida Nabi sebelum kita pulang. Actually bas kita orang take off bila? 8 malam. 8 malam paling awal. So kita orang kena keluar hotel dalam pukul 6 macam tu. Nak pergi ke tempat tu dia kata sejam sebelum dah kena ready. Nak pergi ke tempat stesen bas tu dalam 25 minit lah naik kereta. So itulah kita sempat dulu solat asar. Lepas tu kita ziarah wida Nabi. Tu kita ke mahkamah bilik semua. Tu kita cawah InsyaAllah. Kat Madinah ni tak banyak buat konten. Sebab apa? Sebab memang dia tak buat apa sangat. dia bukanlah tak buat apa, macam banyak iktikaf kat masjid lah. So tak banyak benda kita orang buat. Masing-masing banyak iktikaf sendiri, buat hal sendiri. So mana yang kita orang gerak-gerak sekali tu baru kita orang buat video. So sekarang ni diorang semua dah gerak. Just aku dengan Tolha macam lambat sikit. Sebab kita orang kamar-kamar barang tadi settle dengan hotel semua. So guys, pada siapa yang tanya kenapa tak banyak pergi lawatan kita punya ni, kita orang dah sebenarnya kalau DIY ni kalau korang banyak bolehlah nak buat ziarah ni. Sebab ziarah diorang pun dia, yang kita orang tahu diorang lalu lepas tu beritahu sikit macam, kita rasa macam tak perlu. So kita buat ziarah ni sendiri-sendiri je. Tak banyak tempat lah, tempat yang betul-betul rasa macam elok pergi, kita orang pergi lah. Kita orang pergi sendiri, order boat sendiri, tu je. Banyaknya kalau DIY ni korang boleh order yang kita cakap hari tu. Tengok grup Facebook apa semua kan. Tapi itulah, kadang-kadang ada yang tak ada. Ada hari yang diorang tak buat, ada hari yang diorang buat. Macam tu lah kalau diorang tak buat. Macam kita orang itu pergi ladang kurma semua, pakai taxi sendiri, order Grab sendiri. So dia makan modal tau. Sebab yelah, kau kena fikir duit pergi balik tempat tu, nak masuk lagi tempat tu. Macam tu lah, makan modal sikit. So InsyaAllah lah, siapa yang nak DIY, lepas tu datang nak ziarah semua sekali, duit kena lebih sikit. Macam tu. Kita orang tu lah banyak shopping daripada banyak ziarah. Masalah itu lah, duit habis kat shopping je. So nak ziarah tu tak mampu sangat, tak ada pitih sangat lah. So itu aku rasa one of our mistake lah. Duit tu tak kira betul-betul. So korang lepas ni kalau nak ziarah, duit lain tau kalau DIY. Sebab kalau kita hari tu kan, kita kat Mekah dah riki dah orang nak bawa pergi ziarah semua tempat kan. Tapi dia kata charge untuk dia dalam 300 rial. Sekali trip dengan dia, kira upah dia 300 rial. Bukan satu kepala, 300 rial sekali ni lah, satu grup. Tapi masalahnya dia pun kata tapi transport sendiri. Kira kita pula pick up tour guide tu, transport semua sendiri kan. tu tambah lagi lah. So the main problem is transport sebenarnya. Bayar transport. Okay, dah asal. So itulah sebab apa kita orang tak banyak ziarah sangat. Sikit-sikit je. Tu pun yang kat dekat je. Okay, dah asal ni semua tengah menuju solat asar. So insyaAllah kita sambung lagi lepas ni. Jumpa lagi InsyaAllah. Tu guys, makam laluan nak ke makam Nabi. Dia standard lepas solat ramai lah. Semua orang macam lepas solat semua orang nak berpusu-pusu. So sekarang pun dah pukul 4.20. Nak check out hotel pukul 6. So nak tak nak kita kena buat sekarang lah. Ingat nak tunggu reda sikit kan. Tapi aku tak sempat pula. InsyaAllah kita doa semoga ini bukanlah perjumpaan kita dengan Rasulullah yang terakhir. InsyaAllah ni viewers pun insyaAllah direzekikan untuk datang ke sini. Bukan sekali tapi berkali-kali insyaAllah. Geng-geng lain semua terpisah. Tu lah, tapi plan tu lah, masing-masing ziarah. Lepas solat terus ziarah, tu terus balik hotel lah. Tapi kunci daripada kami. Tu nak tak nak, diorang kena tunggu kita orang balik lah kalau nak masuk bilik.
Tapi insyaAllah khair je. Boleh je. Tu kubah hijau guys. Nampak? Nampak eh? Nampak tadi? Nampak? فمضيت لأدعو الله فمضيت لأدعو الله في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة والله ولثمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله لما ألهمه الله في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت. Okay guys, alhamdulillah sekarang kita dah berada di border Saudi Jordan. Kita dah sampai border Saudi Jordan. Okay, sekarang kita nak cop pasport semua, nak check luggage semua. Okay, alhamdulillah sekejap je rasanya, dalam 20 lebih jam perjalanan kita dah sampai di Saudi Jordan border. Kazim ngantuk. Tolong mengantuk. Ameh mengantuk. Yasin still tidur. So basically kalau perjalanan kita daripada Saudi nak ke Jordan, kebiasaan dia tak check pun pasport. Kita just akan turun untuk cop kemasukan sahaja. Okay, jadi sekarang kita on the way ni lah, on the way ke border Jordan. Okay, kita dah habis di border Saudi, so kita ke Jordan. Welcome to Jordan.